Assalamualaikum, nama saya Muhammad Iqbal Faris bin Muhammad Iqbal. Ini adalah projek kami, iaitu pembangunan portable mini read cabinet untuk kegunaan pelajaran dan pembelajaran. Tujuan kami mencipta projek ini adalah untuk memudahkan pelajar untuk belajar apa yang ada di read cabinet dan juga memudahkan pensyarah untuk mengajar sistem read cabinet ini. Baiklah, berdasarkan apa yang kami pelajari tentang sistem cabinet yang asal ini, yang menyebabkan sukar untuk kami melihat apa yang ada di atas, kami terpaksa untuk memanjat meja, kerusi untuk melihat apa komponen-komponen yang ada di atas. Objektif kami mereka bentuk portable mini read cabinet ini adalah untuk memudahkan pengajaran dan juga pembelajaran. Dan yang kedua, kami menambahkan sistem IoT, iaitu Internet of Things. Baiklah, untuk sistem IoT pula, iaitu Internet of Things, kami menggunakan sensor pintu yang di mana apabila kita buka saja pintu ini selama 10 saat ataupun masa yang ditentukan, dia akan berbunyi dan juga akan keluar notifikasi awal di telefon. Saya akan tunjuk bagaimana ini berfungsi ya. Kita bukakan pintu ini dan tunggu selama 10 saat. Dan notifikasi juga akan keluar. Alright. Untuk komponen, kami menggunakan komponen sistem asas. Seperti yang boleh dilihat di sini, kami menggunakan pemampat, pemeluap, di dalam ada penyejat dan juga TSV. Baiklah, untuk aksesori tambahan, kami menggunakan refrigerant receiver, filter daya dan juga kaca cerap.